pergi kawanan monyet tadi lah. Tak. Ha? Depan ni je. Oh, yang tepi ni. Ha. Assalamualaikum. Hari ni aktiviti lain. Orang ada tu. Orang ada tu. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Taman Tugu, beriadah di sini. Duduknya kita orang bertiga, adik aku Raida dan my wife. Jom kita teruskan dengan CP01. So semalam kita membuat aktiviti pemotoran. Hari ni kita buat aktiviti pendakian. Tak ada daki mana sangat pun. Kita orang tak warm up lagi ni. Macam mana ni, takut kram. Dengan penggunaan batang kayu, batang hiking yang baru. Beli dekat sini juga, dekat Taman Tugu ni. Last time tu ada sale dan event. Kita try guna batang baru. Macam biasa lah guna pipi tu. Salat. Kaki lah, tumit lah, kaki lah. Keren lah. Tu yang cakap kena tak sini. Jom buat. Aku terasa kaki kram. Sini. Ankle. Ankle ke tu? Tebis lah. Betis. Itulah tak warm up. Sekali warm up dulu. Ini memang masuk. Dah lah banyak tangga. Sekarang kita dalam kilometer 0.39 kilometer. Dah tua kan. Macam nak. Itulah. Itulah ni udah sampai. Kita berada di kilometer 1.58 CP 17 ke 16 kot. Kita try complete all the CP semua kat dalam ni. Sebab total CP ada dekat sini rasa ada 36. Tak salah lah, nanti aku check balik lah. Tak jumpa signage dia. So dah penat. Macam manalah hiking kat Gunung Kinabalu, gunung-gunung kan.
Aku rasa mental kena kuat lah. Aku satu je benda, mental selalu down sikit. Tapi kalau training boleh lah kot. Sekarang ni pun badan aku agak berat. Daripada awal tahun 2025 naik 10 kilo hingga ke awal 2026. Okay, bercerita pasal kenaikan badan aku 10 kilo. Tahun ni aku nak cuba turunkan berat badan. Turunkan berat badan yang paling susah sebenarnya. Even 1 kilo. Tengok budak ni. Kenapa awak lambat? Amri Fifi ni main-main lah, lambat. Orang tengah bercerita turunkan berat badan. So, Aib. kita orang berdua akan cuba untuk turunkan berat badan Kenapa tahun ni. berdua? Awak bersorang lah. Berdua. Banyak ikan. Kita try. Ini ikan ke berudu? Kan. Kau bukan? Ada banyak. So, kita kena beritahu satu Malaysia yang kita diet dan Hasilnya kita memerlukan motivasi daripada seluruh rakyat Malaysia untuk menyapot mana-mana sponsor yang boleh, sponsor gym ke. Lepas tu kalau ada tempat makan yang best, tag sekali. Tempat makan yang best. Tempat makan yang best, kita nak pergi ride nanti. Ride tu penting. Boleh turun. Pengen tak pergi? Pergi semua Fifi dia kacau monyet kat situ. Ha? Fifi dia kacau monyet kat situ. Lama orang tunggu. Ayolah Fifi ni. Dasar binatang. Monyet tu. Lady first hari. Minum air dah. Kayu ni tak best lah sebab ujung dia macam ni. Dia macam ada cap. Untuk dekat snow. So Ataupun macam apa? dia kena buka cap tu. Kalau tak dia tersangkut, kadang-kadang tersangkut kat celah pokok. Bukan pokok, macam kayu-kayu. Akar. Kayu tak akar. Teruskan pendakian ke Gunung Kinabalu. Shortcut. Shortcut mana shortcut? Shortcut. Teruk. Macam nak sampai ke puncak Everest. Dia ada asma. Asma. Ya, dia ada asma. Okay. Ini sibuk rescue orang pingsan. Rescue. Satu grup. Orang pingsan. Dia pun emergency. Dah dekat. Sini ada enjin kalau nak datang. Kalau nak tukar balik.
saya. Dua botol air dah habis diminum. Lepas dah bersukan, kita macam pergi bermakan-makan. Apa yang dah keluar kita masukkan semua. Kita habis dah 5 kilo. Kalori 640 untuk aku. Hari ni tamatlah sudah pengembaraan kita dalam hutan. So kita nak pergi makan pula. Sekarang pukul 10.43. Okay, makan tengah hari terus. Let's go, jom. Cincin. So conclusion untuk hiking hari ni, kita dah lama tak start hiking. So January 2026 ni good start lah. So hopefully kita konsisten. Maybe sebulan 2 kali 3 kali. Maybe maybe. Kita tak janji. okay, gerak.